Kita ni tuan-tuan, Allah bagi kita hebat dengan ilmu, tapi banyak kita tak nak tuan-tuan menuntut ilmu. Sebab tu Nabi kata apa? Al-ilmu bita'allum. Hidup kita ni kena mengaji. Saya tengok kan, I'm graduated in electrical engineering. Saya bukan ustaz, saya electrical engineering. Jadi tahu lah Pak Solah ni tahu lah. Saya specialist dalam elektronik. Master saya counselling, PhD saya psychology. Saya kerja kilang selama 9 tahun. Yang awak keluar cashier register yang dia nama cashier tu kan, bila tekan ting keluar tu. Itulah produk yang saya keluar. Saya QA manager. Tapi nak bagi tahu, saya daripada keluarga yang susah. Kenapa kesusahan itu mengangkat darjat? Karena ilmu. Dan kita ni kadang-kadang bila ada sombong, kita jadi masalah untuk dididik, dibentuk. Kenapa manusia sombong? Kerana pangkat, kerana harta, kerana keturunan. Tuan-tuan, saya pernah pergi rumah seorang Datuk Seri. Datuk Seri lah. Dia punya dahsyat dia, rumah dia 2 kali ruang tamu ni, ruang kita ni 2 kali. Jadi saya sampai tu, Datuk Seri dia kata, Ustaz silalah jadi imam. Saya terus naik jadi imam. Rupanya di bawah ni, ruang tamu tu 2 kali ni kawasan ni, bawah tu ialah kolam ikan. Jadi saya naik atas 3 sejadah tu, saya tak tengok. Saya pun turun angkat takbir, Allahu Akbar. Saya pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Bila Ar-Rahmanirrahim buka mata, buka di bawah tu kolam ikan. Tiba-tiba ikan aropaima melintas bawah kita sejadah saya. Shoo! Saya tak khusyuk dah tuan-tuan. Lu tengok bila ikan ni nak patah balik kan, tak khusyuk dah. Lu tengok, ya Allah, ikan cantiknya. Saya nak tanya lah tuan-tuan kerja dekat Gading Kencana ni, rumah tuan-tuan ada tak bawah tu kolam ikan? Ada tak? Kalau tak ada, tuan-tuan orang biasa-biasa sama dengan saya aja. Hebat kita Allah angkat dengan ilmu. Jangan tuan-tuan duk rasa hebat kalau tak ada ilmu, tak hebat. Tuan-tuan hebat kerana ilmu. Mungkin ada tuan-tuan yang graduated in electronic ataupun fizik kan, Allah angkat dengan ilmu.